Tun Daim ni dia idolakan Robert Kwok, Raja Gula Malaysia. So bila Robert Kwok jadi Raja Gula Malaysia, umur mereka pun tak lari jauh lah kan. So dia tahu dah, oh ni ada dah role model, ada dah tok guru dia. Dia nak jadi Raja Garam Malaysia. Basically dia nak duplicate lah. Sepatutnya kalau berjaya dia kan. Tak jadilah cerita dia. Lepas tu slowly lah dia pivot, dan dia betul-betul dapat rentak bila dia set up satu company panggil Maluri. Maluri ni basically developer lah kan. Dia buat apa? Waktu tu ada duit sikit, dia beli tanah dekat KL. So waktu ni KL masih tak dipandang, tak ada apalah. So dia beli waktu murah, dia buat Maluri Sdn Bhd, dia developkan tempat tu, dia buat taman, dia buat hotel, dia buat macam-macam, dia bangunkan tempat tu. Dan sekarang Maluri ni, kalau kita nak faham saiz tanah dia besar, dan Maluri ni duduk di sebelah TRX. So bayangkan nilai tempat tu saja. So bila dia dah kaya, apa Mahathir buat? Dia nampak this person Daim ni successful, orang kampung dia agak sekolah sama. So dia jemput duduk jadi menteri. Daim ni dah memang jadi jutawan senyap, silent millionaire, dia dah kaya, dia dah duit banyak. Lepas tu baru dijemput mai jadi menteri kewangan. Dia bukan kaya sebab politik. Politik nak dia sebab dia dah kaya. Sebab dia punya skill, dia boleh navigate buat duit. So dia pun perlu skill tu untuk negara. So waktu tu lah bila ada krisis ekonomi tahun 1980-an, Tun Daim jadi menteri kewangan. So dia nak mai pulih balik ekonomi. So dia mai saat dia keluar. Lepas tu kali kedua jadi menteri kewangan juga, krisis kewangan 1999. Jemput balik. So Tun Daim ni bila lingkup orang cari dia, mai perbaik, dia keluar.